macam tu. Tak apalah kau dah stapler tu. Oh, putus macam tu. Air nak dia. Saya tengok kasi sekali je lah. Orang tahu telur dulu. Telur ada bunga. Masukkan je macam ni. Telur ada bunga. Tinggal masuk macam ni je. Macam ni je lah kakak. Aku dah putus je. Ya. Kau nak handsome tu? Tak. Bertenang. Bertenang. Ni dia punya tau. Bertenang. Budak. Yang biasa dia sama. Tengok ikut lah. Apa dia? 2 tahun lepas je pun. Tengok sama-sama. Ini tak ada. Kau nak? Ini semua ambil satu. Sampai cepat ni memang. Macam aku tak semayang. Kalau jangan kena bisik je. Kelas je tu lah. Aku tanya kau nak je. Bukan aku cakap kau tak semayang kan? Ha, itu lagi betul-betul memang kau tak semayang. Kau yang bukaan kau sendiri. Macam mana ni? Stapler je. Sama. Dia sama. Stapler je. Yelah tu sebab family dia tu alih sikit. Esok. Syah. Berminit je dia pakai. Tengok side eye dia baru macam ni baru. Janganlah. Okey dah Lia. Minta maaf. Kau jangan Farid Marian. Farid dah melahirkan dia punya ni, baka. Tak nak. Okey. Kalau dengan mak dia pun dia boleh cakap macam tu Farah. Sorry dah ya. Ya, apa yang tu kena jadi? Sama lah. Apa kena jadi? Janganlah. Sama-sama. Janganlah. Janganlah. Jangan. Kursi. Apa sebut ada bau something tu? Kita cakap tadi. Dia ni bengongnya. Perangai. Ha? Tak, Aku ni nak tanya box taruh ni. kat mana. Tak aku dah tahu. Ya ke kau kata? Box ni. Parun ni memang lah. Anjay. Tak bau ni. Ya Allah. Dia ni mangang tau. Dah 3 kali aku cakap. Apa yang jawab? Bukan bau ni. Lepas tu tanya lagi. Faru kau kata kau dah? Bukan bau ni. Faru kau kata. Aku je salah. Sebab yang busuk dalam kau. Yang busuk selalu kat dalam rumah ni kau je. Aku dah cakap kau mesti marah. Bisa ya cakap. Mak dia pula tanya 3 kali. Aku yang marah. Dia cakap bau ni, bau ni. Design macam ni. Tak boleh akan jadi event-event ni. Mesti kau tak boleh kerja catering kan? Kau stres. Patutlah kau nak jadi consultant. Sebab lelaki dia sendiri stres. Klien pertama kan? Dia kalau orang nak jadi consultant dia kena ada pengalaman. Tapi Farah ambil risiko lah kahwin dengan orang. Dia siap kahwin dengan passion dia lagi. So siapa nak bagi ni? Orang lah. Dia nak ada. Aku datang makan dia. Aku nak bagi Kuantan tau. Oh, Kalau senang Farah kan, nak dia kahwin, nak ada. kejap je. 5 minit je. Tutak-tutak lepas tu aku gerak. Tak. Macam banyak duit. Pergi ke mana? Pergi je. Duit tak ada dah habis. Sedia je. Aku penting ni lah. Tak tahu nak tak ramai ni. Adik-adik dah sikit. Tak, daripada dia tak guna. Time haji dia bukan main Dia lagi. cakap tak guna Farah. Kau dengar kau pegang dulu dia. Kita pegang sampai bila-bila. Time haji korang, ya Allah. Aku lah. Budi semua. Tu siap tu. Kain hantaran Kak Farah tu kita yang gulung buat. Ha. Ini aku sanggup. Ni tak apalah. Tak susahkan adik-adik buat hantaran aku tempal lah walaupun duit aku habis. Ha. Minta mak goodies. Baru minta mak goodies. Udi je yang kau ni. Yelah Baru. Terima kasih Baru kau sponsor Pelambi. Tu macam kau dah tengok sebelah sana. Takbir. Belakang takbir. Ha? Dah boleh buat padang futsal tau. Belah sana tau. Apa dia? Akak dulu aku buat sendiri je. Buat sendiri apa Buat Mariha? sendiri. Aku siap ni. Call Buat kawan aku sendiri. Halimah yang datang packing kau punya goodies tu. Kan lagu ni hantaran. Yelah, sebab dulu kau tengoklah barang kau murah Mariha. Sekarang ni kalau aku beli bunga. Direct kan.
Kalau aku beli bunga Madiha, bunga tu sama dengan harga satu dulang tu dah RM30. Dulang aku pun dah RM30. Pada bunga tu satu batang dah. Kau tak sewa yang RM10 je Syah? Boleh Madiha, aku bungkus dalam plastik sampah je ni, aku bagi kat dia. Serius aku cakap. Plastik merah ni aku bagi kat dia Madiha. Aku tak cakap banyak. Ya. Itu bukan setakat RM10. RM2 ni pun posin. Dia punya tahap usaha tu kan. Kalau cakap sekarang, dulu orang bagi kasut dah, dia bagi slipper. Dah cakap dah. Susah sekarang ni kak. Kau tengok slipper je bagi dah. Dah moden dah. Dah member tak nak kasut. Jam pun jam pasal malam. Kau tengok jam pasal Dia tak demand, minta PS5. Itu lepas kahwin. Oh ya kan, Itu kahwin. lepas kahwin. Kalau aku backup, harap. tak kan. Orang mana Air ada mati. tunang bagi barang tu. Makanan. Bagi makanan. Dia kata dia tak nak naik lagi. Dia kata dia tak nak naik lagi masa kahwin. Tak nak bagi hantaran. Nak bagi hantar Abi nak bagi apa? Datang meninggal lah. Bagi gelang perantai dah, cukup lah. Oh, dia nak demand dia yang mahal-mahal lah ni. Ya. Patutlah apa Iis keluar masuk Kelantan ni nak loyang emas. Dulang ah, dulang. Mendulang. Mendulang. Ya. Tak nak dah. Nak buka. Nah. Tu kau beli minyak wangi sekali dengan baju lah. One set kau. Yang wangi tu beli online. Banyak beli online je. Tak, baju tu sekali dengan kaf kan? Kan ada baju Baju tu baju bulan bintang. Bukan baju kaf. Kaf ada baju Melayu. Tak tahu aku. Nanti Apa dulu t-shirt lah. Baba beli itu Baba. T-shirt. Bapa beli cik Animo. Wah, ayah mana? Bukan. Baba yang Melaka tu lah. Bila masa bapak dia pakai baba. Bila masa ayah dia tukar nama baba. Baba ni Dedi. Dedi dua kali tadi sekolah. Dia ni confident tinggi lah. Bukan. Aku dah tahu dia panggil Bapa Farah apa. Dedi, confident dia tinggi cakap ke tak? Dedi. Sebab kita Kau dah selalu dengar Farid cerita kan. Oh ayah ni. Dia panggil ayah mana. Aku mana follow orang. Kau je panggil untuk kau Buya. Kau dia minta PS5 je. Buat apa? Ada lagi yang kau dah jual? Semua lah barang-barangnya. Minta PS5 je. PS5 je barang dia. Maksudnya CD tak adalah. Konsol je lah. Dah ni yang apa internet. ni? PS5 tu DJI. kena pakai Macam wifi. dah cakap. Duit hantaran tu Itu beli. paling mahal lah. Duit hantaran tu beli DJI. Mana tu satu je lah yang paling mahal. Tak ada mana ada. Sekarang tak ada. Itu Tu paling mahal handbag aku lah. Handbag Ada aku. DJI? Tak ada. tak ada beli DJI tu kita orang plan nak lepas ni kahwin tu nanti sanding kan ada duit hantaran. Ni aku ada duit hantaran aku kan. Dia bagi lepas tu Tak cakap. jadi yang tu. Tak ada. Dah tanya lagi sekali. Aku cakap tak ada. Aku nak tanya benda paling mahal apa? Handbag. Dia cakap handbag. Handbag Dah yang tenang Syah. Macam mana Handbag aku mesti- 300. Dia bagi kat kau. Dia punya paling mahal apa? Jam je lah. Jam dia tu je. Itu pun sebab ada offer. Jam je. Jam dia tu macam nama apa? Paksen. Taklah paksen yang tu belt dengan Oh, tadi paksen. belt dengan tu itu kan Ada custom. kat paksennya. Paksen ada. Apa dompet dengan kal pinggang. Tak appreciate lah. Itu pun 100.5. Mampus je aku sekarang dia kau nak apa kau beli lah kau barang kau Kau ada beli pakai. sendiri. Kita orang beli barang apa yang nak macam Nishan nak telekong kan. Dia cakap lah nak telekong ni. Dia bayarkan lah. Baik pula tu. Barang aku dia. Memanglah ya. Aku tak barang aku duit dia. Barang dia duit aku. Sama dia barang dia jadi beli. Barang jadi beli. Tak tahu lah aku dah tu. Tapi aku beli aku claim. Ada orang kerja event lah penat tu. Tu Mak Marun abang yang tolong adjust. Kau lah dah jatuh kan. Itu je. Dah tak ada nak cakap handsome kau tak ada dah. Kau tak tahu Marun. Kak Farah multitasking. Kita skip je. Oh. Tadi kau tak tahu sambil handphone tau. Boleh lah tu. Biarlah dia, lantarlah dia. Nanti dia menyesal lah. Semua boleh tau. Macam kau baru minta beli barang 3. Pening lah. Dia Cepat lah, dia kau kalau pergi. kerja dia pegang pensel macam ni, buat kopiah. Ni salah. Dia Awak macam ada. kaki kan dia tu kan. Ni salah. Dahsyatnya. Sakit lah. Patutlah anak kau macam tu tu. Cerita gempak tu. Padahal kawan aku tunang kau hari kat Melaka aku tak pergi.
Sama Hasya. Aku kat Kuantan. Ha. Tak bagi tahu. Linda je dah pergi. Semua nak tunang. Semalam lah. Semalam tari cantik. Semalam tadi cantik. Era nikah. Era mana? Era mana? 14, 12 kan? Era 12. Tapi Yelah, semalam kami- Jumaat. Nikah ada nikah. Ha, Kenduri itu dia nak untuk nikah semalam. Era dengan Awi. Royang perempuan tu pergi cari pantai. Siapa tu? Tutup. Tak tutup pun. Oh tutup. Ni ha, Mariha. Mana nak Dia dah banyak tutup. lah. Kita tak influence kita frame. Penat takkan nak Tak masuk YouTube. penat pula nak mengedit ni. Family apa ramai datang? Yang lain mak Oti bawa power plate mesti tak datang kan?
Say hi. Hari ni ada apa? Sena? Hari Jumaat. Hari ini kita ayah kerja. Apa dia? Dua ayah kerja. Satu tengah tinggal. Hai guys, nama saya Husna dan Jangan cubit. Sakit adik. Pulak. Sakit adik. Adik sakit. Adik sakit. Tak yalah. Mama bangun. Mama nak bangun. Mama nak bangun pula. Mama nak bangun. Mama harus kaki. Ya. Terima kasih. Baby comel. Baby comel. Sakit apa? Tengok baju dah dia. Dah belakang sikit tengok. Okey dia dah. member dah masuk kamar. Nak edit lagi. Alamak. Patutnya si moderator tu Pak Man. Nampak sendiri. Hit.
Soyen. Sama, botak. Sama mana? Sambut. Santai. Tak dah. Lah perempuan. Apa buat? Tepi lagi. Berat. Sekejap, apa bapak ni? Bapak. Untuk para kamu semua, syukur kita pada Allah SWT kerana kami kita dapat berkumpul jumpa dalam satu suasana yang terasa supaya jadi pada malam ni, pada hari ni kita nak buat satu majlis tunangan yang mana kalau kita bermula dengan baik, insyaAllah kita pasti akan bermula dengan baik. Jadi mudah-mudahan Allah berkatilah hidup. Jadi saya bermulakan sebagai tuan rumah lah dalam rumah ni. Saya dipinjam dia oleh tuan. Jadi tuan rumah lah kat sini hari ni. Jadi kita tengok kedatangan tu, kita tak perlu nak cerita banyak-banyak, kita tengok gaya pun dah tahu dah ni apa benda ni. Jadi hari ni kita ada balik tunangan lah. Jadi kita pun bukan nak terang betul. Kalau sesuai dengan yang kita bincang kita insyaAllah calon ini Okey, nampak jelas lah apa yang kita belajar tu, nampak sangat jelas. Tapi untuk pengetahuan, saudara saya ni mak dan ayah pada perempuan je lah. Kita tak tahu lagi mana tu mak dia, mana ayah dia. saya Oh, tu ayah. Tak kenal ayah. Alhamdulillah kita kenal. Orang kata tak kenal tak cinta. Kau kenal dulu. Jadi hari ni kita tengok ni memang dah jadi memang nak tunang lah. Tapi pasti nama pun dah betul orang dia. Kita pun dah pasti kami pun itu juga lah. Ini bukan era mana-mana dia dapat orang lain, tak orang lain. Ini kita ni memang sempat orang lain. Jadi saya tengok kita dah dapat maklumat-maklumat tu. Tapi takut hari tu dalam jalan tu bertukar maklumat tu. Tak tahu juga lah. Saya mudah-mudahan apa yang ada. Kita perempuan ni kalau ikut kita banyak cerita kan. Kita nak tengok apa yang lelaki ingat lah, lelaki setuju tidak kan. Tapi kalau kita tengok kita punya ni, kita setuju lah. Apa tunangan ni kita setuju lah. InsyaAllah kalau kena beli tepuk lantai nak setuju. Jadi dia setuju lah. Jadi kita punya nak setuju tu kita tengoklah antara kami kalau kamu tengok lebih baik kita bincang kan. Kita jawab kita tapi dan tulis tu cakap juga. Saya kata sampai bulan ni ini memang orang tak dengar yang banyak-banyak cerita yang dia dengar. Yang ini yang kita letak dulu, kita letak ni 10,000 lah. Kita antara ni 10,000 lah. Itu tapi kalau ada kurang lagi tak tahulah. Tak benar ke murah sekali tapi orang lain pula. Itu cadangan awal ni. Ini bukan nak menjual tak tak kita. Itu nak bincang. Okey, nanti kita cadangnya kita nak ikat. Kalau yang perempuan ni dia perempuan dulu, perempuan lah katanya. Kita cadang nak ikat ni sampai tahun ni. 26 bayar lagi 2006. 2006 asal lah. Itu cadangan asalnya. Kalau ada cara lain untuk dah tiba-tiba gatal lah awal dengan gatal. Tiba-tiba kan duit banyak dah tiba-tiba ni kan nak cepat. Kita dengar je lah, kita bincang macam mana. Tapi cara asal usulnya yang hari ni itulah 6 tahun. Tahun.
Tuan ya. Jadi kalau masalah ada, sekarang ni masalah pindahan sebelumnya. Macam tu ya. Tawar. Jadi kan tu kita nak tanya juga kan. Kalau harga pasar malam kita dia boleh. Sekali kita tengok dia punya nak kebiasaan. Sekarang ni barang pun ini bukan cerita barang kan. Kan kita duduk orang ni kan cerita barang takut kan. Jadi dah mesti tapi dah macam tu lah keadaannya. Contoh kata. Saya nak sebut itu barang takut. Dah takut dah ada laki lain ni dia. Jadilah tuan. Kita kalau yang untuk apa dia kalau serius sangat kita kan dia sambil kita ada lagi-lagi lah pasti kan. Jadi tentang tu kita bersetuju lah. Kita bersetuju. Yang kedua tentang masalah Kami ni ada memang dah siap dah yang darat tu. Memang kita nak batu-batu lah. Kami lah. Itulah itu yang kami nak kena buat balik lah. Ada 7 kan? Ada 7. Betul kan? Tengok. Dia dah. Ni yang last. Apa? Dia Bunyinya macam ada. Apa yang tak ada? Mesti macam jalan dia. Kaki pun tak tahu. Oh, pegang. Kita basuh je, bang. Macam gekok je Syah. Nak tu sekali. Tu sini. Itu jangan pegang pipi lah. Dua je. Tengah. Tak. Ni. Bayar tengah. Main tengah. Orang penting kat belakang. Aku orang penting kat belakang. Kita repeat balik gambar masa kat tu. Pegang bunga. Ada? Apa dia kat sini? Dia tak nampak dulu. Jom. Korang 3 orang ke? Masuk lah. Tu ya cik. Ikut biasa juga. Tak payah. Penting pula. Aku dah masuk malam juga aku barai. Saja aku 3 hari je. Aku
Saya